merupakan pilihan serbaguna yang boleh diubah menjadi kotak, penyimpanan yang kukuh atau digunakan sebagai beg fleksibel mengikut keperluan. Beg ini diperbuat daripada kain perca yang dikitas semula. Ia bukan sahaja tahan lasak tapi juga mesra alam. Penggunaannya juga dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap beg plastik sekali guna. Reka bentuk yang praktikal membolehkan beg ini mudah dilipat dan dibuka. Sesuai juga untuk membeli belah, membawa barangan peribadi ataupun menyimpan peralatan. Dengan struktur yang kukuh dan ringan, beg ini stabil apabila digunakan sebagai kotak dan mudah dibawa apabila dijadikan beg. Penggunaan beg ini dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap beg plastik sekali guna sekaligus menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Kami menghasilkan beg yang boleh fleksibel yang diperbuat daripada kain perca yang tahan lasak untuk menggantikan beg plastik sekali guna. Memastikan produk kami menyumbang kepada pengurangan sisa pepejar dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk individu yang ingin membeli belah di pasaraya selepas ini boleh menggunakan produk kami saja, iaitu Bossa Vita. Kepentingan produk kami adalah untuk mengurangkan pencemaran beg plastik. Diperbuat daripada kain perca yang dikitas semula dan reka bentuk yang efisien dan mudah dibawa. Kepentingan produk kami adalah untuk mengurangkan pencemaran beg plastik, boleh diguna berulang kali, reka bentuk yang efisien dan mudah dibawa dan dibuat daripada kain perca yang dikitas semula. Objektif projek perniagaan. Objektif projek perniagaan yang pertama adalah menawarkan beg yang mesra alam. Kami menawarkan beg yang mesra alam dan praktikal bukan sahaja dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, malah juga dapat memberikan pelbagai manfaat kepada pengguna. Yang kedua, dapat menjimatkan kos pengguna. Dengan menggunakan beg yang boleh diguna semula, pengguna dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu lagi membeli beg plastik yang setiap kali membuat pembelian. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain daripada itu, beg ini juga dapat direka bentuk secara praktikal dan tahan lama dengan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan kerana ini dapat memudahkan urusan pengguna membawa barangan serta dapat menyedarkan pengguna terhadap penjagaan alam sekitar. Yang terakhir, harga. Walaupun produk kami menggunakan bahan daripada bahan kita semula, tetapi produk kami menggunakan kos pembuatan yang agak tinggi yang menyebabkan produk kami agak mahal daripada beg plastik biasa. Seterusnya, pengiraan kos dan peletakan harga bagi produk Bossa Vita. Bagi kuantiti untuk satu unit, kami menggunakan beberapa barang mentah. Antaranya ialah aluminium yang berharga RM36.61, benang dan gunting yang berharga RM3 dan gam kain yang berharga RM9.60. Manakala, upah bagi tukang jahit pula ialah sebanyak RM60. Selain itu, perbelanjaan utama pula seperti storage bag yang bersaiz 20 cm darab 29 darab dengan 39 cm harganya adalah RM19.40 dan perbelanjaan tak langsung ialah pembungkusan iaitu Ziplock yang berharga RM6.59. Seterusnya, bagi harga kos keseluruhan produk Bossa Vita ini ialah sebanyak RM135.30 dan kos bagi satu unit ialah RM135.30. Kami meletakkan markup untuk satu unit sebanyak 15%. Oleh itu, kami menetapkan harga jualan sebanyak RM100. Produk Bossa Vita ni ialah alternatif mesra alam menggantikan beg plastik. Walau bagaimanapun, ia menghadapi cabaran seperti kos pengeluaran yang tinggi, kesedaran pengguna yang rendah, bekalan bahan mentah yang tidak menentu, dan
harga yang kurang kompetitif. Untuk berjaya, strategi pemasaran kita perlulah berkesan, proses pengeluaran perlu ditambah baik dan serta kesedaran awam perlu ditingkatkan melalui kempen dan promosi. Okay. Yang seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama ialah kerjasama NGO dan agensi. Contohnya dengan bekerjasama dengan WWF Malaysia untuk kempen kesedaran alam sekitar. Yang kedua pula mengadakan diskaun atau promosi, iaitu seperti tawar diskaun 10% untuk pembelian pertama Borsa Vita, produk kami ni. Yang ketiga ialah yang terakhir pembekal bahan mentah, iaitu bekerjasama dengan pusat kita semula tempatan untuk bekalan kain terpakai.